percikan apinya akan membakar baju kita. Kenapa kita semua susah nak belajar ilmu keuangan, manfaat ilmu emas? Sebab faktor persekitaran. Kita berkawan dengan siapa? Faktor persekitaran sangat-sangat pengaruhnya sangat-sangat besar. Sebab tu kan saya bagi tahu mana yang nak berkawan dengan saya akan bimbing menabur emas. Kita sama-sama belajar ilmu keuangan. Faktor persekitaran. Kalau kita berkawan dengan tukang besi, percikan apinya akan membakar baju kita. Kalau kita berkawan dengan penjual minyak wangi, kita akan terkena percikan wanginya. Jadi jelas, tuan puan nak berkawan dengan saya akan bimbing tuan puan menabur emas. Kita sama-sama belajar ilmu keuangan, manfaat ilmu emas. Ilmu emas jelas. Katanya sifu-sifu saya cuma ada 2 golongan orang yang tak nak buat simpanan emas, cuma ada 2. Ini kata-kata daripada Maha Guru Emas Tuan Syukur Hashim. 2 golongan saja yang tak nak buat simpanan emas. Pertama, tak ada duit, tak boleh buat simpanan emas. Kena kerja lah. Kena kerja cari duit. Kedua, ada duit tapi tak ada ilmu. Jadi 2 golongan ini tak akan buat simpanan emas sampai bila-bila. Ini kata-kata daripada Maha Guru Emas Tuan Syukur Hashim.